Belian semula emas mudah tanpa syarat. Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila anda perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risaukan susah untuk jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Anda boleh bawa saja gold bar ataupun dinar yang dibelikan daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Public Gold sedia beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Anda tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan keturunan emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas anda dalam akaun Emas Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Anda hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui apps Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank anda dalam masa 1 ke 3 hari bekerja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas anda bukan sekadar cantik untuk disimpan tapi mudah ditukarkan semula kepada tunai bila perlu. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan ataupun menampung kecemasan keluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan ketenangan fikiran. Bukan saja ia melindungi nilai kekayaan tapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah datang ke Emas Public Gold. Saya beritahu sebaiknya.